Bang. Susun atau perabot tu tak perlu kot. Boleh kurang sikit tak harga tu? Ini adalah di antara soalan yang agak kerap kami terima. Okey, dia macam ni tau. Kami faham anda cuba untuk susun bajet anda. Tapi kami di Dash Movers, kami cuba bagi yang paling terbaik untuk anda semua. Susun atau perabot tu macam ni. Bila perabot sampai di rumah baru, kami nak anda bagi tahu je tim, bang, almari ni bilik utama ya. Katil ni kat master bedroom juga. Kepala katil ni abang adjust hala sini sikit. Itu je. Jadi, bila tim Dash dah gerak balik daripada rumah anda nanti, tuan-tuan tak perlu lagi pening nak fikir, macam mana aku nak angkat almari ni masuk bilik? Siapa nak angkat katil ni naik atas? Sofa ni agak tak kena lah, macam mana pula nak alih sofa ni? Tak payah penat-penat dah lepas kami balik. Sebab ramai customer sebenarnya fokus nak pindahkan barang dari rumah lama ke rumah baru je. Tapi kami fikir satu step lagi untuk anda. Lepas je barang sampai, macam mana nak pastikan customer boleh terus duduk dan urus rumah baru dengan lebih mudah. Sebab tu, susun atau perabot ni memang kami dah masuk sekali dalam skop kerja Dash Movers. Bukan sekadar barang sampai, kami nak bila tim kami balik, kerja berat tu pun dah settle. Follow Dash Movers untuk lebih banyak tips dan info tentang pindah rumah.